Hai korang, so hari ni Aina ada dekat warehouse. Tim kita tengah bertungkus lumus pack parcel korang. Korang jangan risau tau, hari-hari memang akan ada posting. InsyaAllah parcel korang akan selamat sampai depan rumah. So hari ni kan, Aina rasa Aina nak interview terus bos warehouse. Nak tanya sikit lah few questions apa yang korang selalu beli. Sebab Aina nak tahu juga. Jom, takat hari ni berapa bulan? Hari 16 hari bulan 2. Berapa hari je nak puasa? Oh, lusa nak puasa dah. Setakat 16 Februari ni kan, warna apa yang paling ramai orang beli? Banyak kita bagi top 3 lah. Top 3 please. Top nombor 1 memang Teal teal blue. blue. Nombor 2 burgundy. Ini masih dalam carta Masih dalam Tahun carta lepas burgundy. Tahun ni ada masih lagi. burgundy. Okey, yang ketiga. Masih rich brown. Bukan 3 colour tu je lah korang boleh beli. Ada banyak lagi colour. Kat ini itulah mengungguli carta. Mengungguli carta meletup-letup. Tahun ni setiap satu customer tu berapa dorang order? Ada 2 ke 3? Almost semua orang akan beli 3 at least. Nampak korang? So korang kena beli cepat-cepat. Ni belum puasa lagi kan ni? Betul, belum puasa. Okey, dorang beli koleksi apa? Mostly diorang akan beli slim fit, Teluk Belanga. Kita punya baju baru slim fit cotton. Yeah. So korang kena beli cepat-cepat. Sebab bos warehouse sendiri pun cakap stok macam berkurang. Running fast lah sekarang, betul. Korang jangan tunggu lama-lama. Nanti Habis. Bye.